yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sekaligus ialah surah Al-Fatihah. Dan ada riwayat mengatakan bahawa surah Al-Fatihah ini diturunkan 2 kali. Pertama di Mekah dan kedua di Madinah. Dan ia adalah merupakan surah yang teragung di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada berapa surah? 114 surah. Dan Al-Quran ada berapa juzuk? 30 juzuk. Dalam Al-Quran ada berapa ayat? Lebih 6,000 ayat. Dalam Al-Quran ada berapa kalimah? Itu cari sendirilah dalam cari sendirilah maklumat. Yang penting kita sebagai orang Islam ni mesti kena ada info lah. Kena ada info tentang Al-Quran, barulah kita jadi orang yang boleh menjadi pencinta Al-Quran. Bila kita kenal Al-Quran, barulah kita akan dapat mencintai Al-Quran. Tak ada kewajipan untuk kita menghafaz 30 juzuk. Tapi kewajipan yang ada pada kita ialah mempelajari Quran, membaca Al-Quran, meneliti, mentadabbur Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Itu kewajipannya. Baik, Imam Ibn Katsir, seorang tokoh ulama tafsir yang terkenal, dalam kitabnya yang sangat terkenal juga, Tafsir Ibn Katsir, menyebut nama-nama lain daripada surah Al-Fatihah. Maknanya Fatihah tu, apa makna Fatihah? Fatihah ni asal perkataannya fataha, maknanya buka. Itu asal makna segi bahasa. Fa, huruf ta, huruf ha. Baris atas fa, baris atas ta, baris atas ha. Fataha, buka. Macam kita kata Fataha Ali al-baba, Ali buka pintu itu. Itu Fataha. Jadi bila disebut Fatihah, dia berarti pembukaan. Kerana surah Al-Fatihah ni dia membuka isi kandungan Al-Quran itu sendiri sebagai kunci kepada ajaran-ajaran dalam Al-Quran, bahkan kunci kepada ajaran-ajaran Islam itu secara keseluruhan. Baik, nama lain kepada suratul Fatihah ialah Ummul Kitab. Ummul Kitab. Apa makna ummu? Ummu ni mak lah, ibu kan, ibu ataupun induk. Jadi Ummul Kitab berarti ibu ataupun induk Alkitab. Disebut induk ni maknanya kalau macam kita lah, disebut katakanlah ada tu apa sebagai induk. Induk ni makna dia asalnya lah. Kat situ lah asalnya. Kat situlah orang kata dia punya intipatinya. Begitu juga namanya yang disebut ialah Ummul Quran, induk Al-Quran. Percayalah kalau kita belajar surah Al-Fatihah, ianya akan memudahkan untuk kita belajar dan memahami isi kandungan Al-Quran keseluruhannya. InsyaAllah dalam tadabbur ni kita akan berusaha untuk cuba meneliti bagaimana suratul Fatihah ini boleh menjadi induk kepada Al-Quran. Nama lain ialah As-Sab'ul Masani, yakni 7 ayat yang diulang-ulang. Dia juga dipanggil dengan nama Alhamdu, yakni pujian. As-Salah, maknanya salat. Salat maknanya dari segi bahasa ialah doa. Bahkan suratul Fatihah adalah, membaca suratul Fatihah adalah rukun qauli di dalam salat. Bahkan dia dianggap sebagai rukun induk di dalam salat. Dan nama lain juga ialah Asy-Syifa, yakni penyembuh. Dan juga Ar-Ruqyah, yakni doa ruqyah. Ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana para sahabat Nabi dan para sahabat
membaca suratul Fatihah bila mana berdepan dengan penyakit ataupun kesakitan. Penyakit satu hal, kesakitan satu hal yang lain. Sebagai contoh, sakit kena sengat contohnya. Ada riwayat bagaimana sahabat berdoa setelah membaca suratul Fatihah, dan dengan keberkatan suratul Fatihah, gigitan, sengatan daripada binatang bisa yang berlaku kepada seseorang itu, alhamdulillah dapat diubati. Dia juga dinamakan sebagai asasul Quran, yakni asas kepada Al-Quran. Dan juga al-waqiyah, yakni pelindung. Al-kafiyah, yakni yang mencukupi. Surah As-Salah, yakni bacaan dalam salat. Dan juga al-kanzu. Kanzun ataupun al-kanzu maknanya perbendaharaan. Dan mungkin ada nama-nama lain. Kalau kita baca dalam kitab-kitab lain, mungkin ada nama-nama lain yang suratul Fatihah digelar oleh para ulama kita lah. Baik, apakah dia kelebihan Al-Fatihah? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, yakni dalam hadis qudsi, aku telah membahagikan salat menjadi dua bahagian, antara diriku dan hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Jika dia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah Ta'ala berfirman, hamba aku telah memuji aku. Maknanya dalam semayang kita baca suratul Fatihah, setiap kali kita baca, rupa-rupanya Allah Ta'ala menjawab, respon terhadap bacaan kita. Sebab itulah dalam semayang ni kita bagaikan berdialog dengan Allah. Ini yang telah kita bincangkan panjang sebelum ini, betapa solat menjadi satu majlis kita dengan Allah, majlis dialog, majlis kita berbisik-bisik dengan Allah, menjadi penghubung, silah antara bainal abdi wa rabbih, antara seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi menurut hadis qudsi ini, hadis qudsi ialah hadis yang merupakan wahyu daripada Allah dari segi maknanya, tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam bahasa baginda. Manakala Al-Quran dalam mushaf Quran itu adalah merupakan kalam Allah dari segi makna dan lafaz. Nabi SAW hanya menyampaikan saja. Itu beza di antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Baik, jadi dalam hadis ini Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bahawa bila mana kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin dalam sembahyang kita, maka Allah Ta'ala menjawab, hamba aku telah memuji aku. Sebab Alhamdulillahi Rabbil Alamin maknanya ialah segala puji-pujian itu lillah, hanya untuk Allah. Siapa Allah? Rabbil Alamin, Tuhan penguasa seluruh alam. Maknanya ayat itu mengandungi puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala sangat menyukai hamba-hambanya yang memuji-muji dia. Dan jika dia yakni hamba, seorang hamba yang solat itu mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah Ta'ala berfirman, hamba aku telah menyanjung aku. Maknanya ini pun satu pujian kepada Allah, kerana kita menyebut nama Allah
di antara nama-nama Allah yang indah dan di antara nama-nama Allah yang paling kerap Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman yang maha pemurah, yang maha pemberi. Ar-Rahim yang maha penyayang, yang maha pengasihan. Ini pun merupakan sanjungan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jika dia, yakni seorang hamba yang salat itu mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah Ta'ala ni ialah Maliki Yaumiddin, yakni pemilik tunggal kepada hari pembalasan, yakni hari akhirat. Maka Allah Ta'ala berfirman, hamba aku telah memuliakan aku. Sukanya Allah, redanya Allah kepada hamba-hamba dia, yang memuji-muji dia, yang menyanjung dia dan juga memuliakan dia. Dan sanjungan hamba ni, yakni yang salat, dengan membaca suratul Fatihah. Dengan membaca suratul Fatihah. Maknanya Allah Ta'ala, dia yang nak kita baca suratul Fatihah dalam salat, dan dia lah juga yang respon, yang menjawab puji-pujian, sanjungan dan juga pengagungan yang dilakukan oleh seorang hamba dalam salat. Dan jika dia, yakni musalli, orang yang semayang itu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkaulah ya Allah kami sembah, dan hanya Engkaulah ya Allah kami minta pertolongan. Maka Allah Ta'ala berfirman, inilah bahagian antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Apa maksudnya? Iyyaka na'budu berarti seorang hamba tu dia menyerahkan pengabdian dia, ibadah dia kepada Allah. Maka itulah hak yang mesti ditunaikan oleh hamba kepada Allah. Sebab itulah ibadah kita ni, amalan kita ni adalah merupakan persembahan kita kepada Allah, dan hanya kepada Allah. Maknanya mengesakan ibadah kita, pengabdian kita, penyembahan kita hanya pada Allah. Itu yang terkandung dalam iyyaka na'bud. Yang ini memang hak Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita baca dalam doa iftitah kita, sesungguhnya sembahyang aku, ibadah aku, hidup mati aku ni pun adalah lillahi rabbil alamin. Kita serahkan kepada Allah. Allah yang perintah, Allah yang terima, Allah yang nilai, Allah yang akan beri pahala, dan Allah yang akan beri balasan besok di akhirat. Ini yang dikatakan tadi, bila kita mengucapkan iyyaka na'budu, maka Allah mengatakan inilah bahagian antara aku, wa iyyaka nasta'in, dan hamba aku. Maknanya wa iyyaka nasta'in ini bahagian hamba. Apa maksudnya? Ini bahagian bila mana seorang hamba tu meminta dan dia minta pada Allah, maka Allah akan tunaikan permintaan hamba, dan permintaan itu ditunaikan untuk hamba. Itulah yang seorang hamba akan dapat bila mana dia minta hanya pada Allah. Maknanya bukan sekadar dalam ibadah mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, dalam minta pertolongan pun, minta sesuatu pun kita minta hanya pada Allah. Sebab tidak ada yang lain yang boleh menunaikan keperluan hamba, yang dapat memakbulkan doa hamba,
melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bila disebut wa iyyaka nasta'in, Allah Ta'ala kata apa? Ini untuk hamba aku. Hamba aku minta dan aku yang ketunaikan. Ibadah tadi hamba aku yang buat, tapi ibadah tu dipersembahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sekadar itu, ini bahagian antara aku dan hamba aku, kata Allah. Dan untuk hamba aku apa yang dia minta. Maknanya permintaan hamba tu akan ditunaikan kepada seorang hamba itu sendiri. Oleh kerana itulah ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini merupakan dianggap sebagai intipati sebenarnya kepada suratul Fatihah, bahkan menjadi intipati kepada ajaran-ajaran Al-Quran, dan juga menjadi intipati kepada ajaran Islam keseluruhannya. Di sinilah kuncinya. InsyaAllah kita akan tadabbur. Mudah-mudahan dengan tadabbur itu akan membuka pintu-pintu hati kita, pintu-pintu pemikiran kita untuk melihat betapa agungnya surah ini dan betapa agungnya Allah yang menurunkan surah ini. Dan jika dia mengucapkan, yakni seorang hamba dalam seorang musalli yang semayang, dalam semayang yang membaca ini, ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami as-sirat, yakni jalan al-mustaqim yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan orang-orang yang engkau ya Allah telah memberi nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukannya jalan orang-orang yang dimurkai ke atas mereka, waladdallin, dan juga bukannya jalan orang-orang yang sesat. Maka Allah Ta'ala berfirman, ini untuk hamba aku dan bagi hambaku pula apa yang dia minta. Karena dalam ayat ini terdapatnya apa yang dikatakan doa. Apa makna doa? Doa ni maknanya seruan ataupun permintaan hamba. Hamba yang lemah, hamba yang kerdil, hamba yang kecil kepada yang maha agung, kepada yang maha besar, yakni Allah Ta'ala. Itu maknanya doa. Macam kita lah, kalau kita doa, maknanya kita dari segi bahasa doa ni seruan, kita memanggil. Maka ad-doa dalam pengertian agama berarti seruan ataupun permintaan daripada hamba kepada Allah. Yang akan buat kerja ni ialah hamba, tetapi yang akan memakbulkan ialah Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana dimakbulkan, ianya dianugerahkan dan diberikan kepada hamba tersebut. Inilah yang disebut dalam hadis ini, inilah untuk hamba aku. Apa yang hamba tu minta? Ihdina, tunjukkanlah kami, berilah petunjuk pada kami, berilah hidayat kepada kami. Apa hidayatnya? Apa petunjuknya? As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Maknanya permintaan inilah satu doa yang sangat penting, yang paling utama, yang lebih besar daripada segala doa-doa yang lain. Inilah satu-satunya doa yang menjadi fardu ain setiap hari kita membacanya. Paling tidak kalau di dalam salat kita akan membaca dalam 17 rakaat salat, maknanya 17 kali kita berdoa dengan doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Walaupun kita sudah berada dalam agama Islam, walaupun kita sudah sebagai seorang muslim mukmin, sebagai muslimah mukminah, kita dah tutup aurat, kita dah semayang, kita dah puasa, kita jaga hubungan ibu bapa, hubungan dengan kawan-kawan, kita jaga akhlak kita, kita jaga
mulut kita daripada menyakiti orang. Walaupun kita sudah berada dalam Islam, tapi kita masih lagi membaca ihdinas siratal mustaqim paling tidak 17 kali sehari semalam dalam solat yang wajib, yang fardu, ataupun di dalam solat-solat sunat sebagai tambahan. Baik, ini di antara hadis yang menceritakan tentang kelebihan surah Al-Fatihah. Sebenarnya banyak lagi hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan suratul Fatihah, kerana suratul Fatihah ini surah yang paling agung sekali berbanding dengan surah-surah yang lain. Bukanlah bermakna surah-surah lain itu tak ada kemuliaan, ada kemuliaan. Al-Quran ni keseluruhannya ada kemuliaan. Setiap huruf dalam Fatihah itu sendiri membawa pahala yang besar. Setiap huruf dalam surah, dalam Al-Quran dijanjikan dengan 10 pahala. Bukannya surah, tapi huruf dalam Al-Quran. Kerana Al-Quran ini keseluruhannya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Membacanya adalah ibadah, dan sebesar-besar zikrullah ialah membaca Al-Quran. Sebab itulah kita sewajarnya setiap hari kita kena berusaha untuk membaca Al-Quran. Kita kena ada jadual untuk membaca Al-Quran. Bagi orang perempuan yang mungkin ada masa-masa yang tak boleh baca Al-Quran, dia tetap boleh mendengar Al-Quran. Dia tetap boleh mendengar Al-Quran. Itu dia. Yang pentingnya Al-Quran, kita mesti rapat dengan Al-Quran. Kita kena menjadi sahabat Al-Quran. Sebagaimana hadis yang mungkin kita telah bincang pada pertemuan yang lepas. Kenapa kita kena jadi sahabat Al-Quran? Kerana Al-Quran akan menjadi pensyafaat kepada orang-orang yang menjadi sahabat Al-Quran. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebut, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, kata Nabi. Fa'innahu, kerana Quran ini ya'ti, akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an, sebagai pensyafaat, yakni sebagai penolong yang boleh memberi pertolongan kepada siapa? Li ashabih, kepada sahabat-sahabat dia. Disebut dalam hadis tu li ashabih, kepada sahabat-sahabat Al-Quran. Siapakah dia sahabat Al-Quran? Sudah pastilah yang dikatakan sahabat ni ialah yang dekat dengan Al-Quran, yang hampir dengan Al-Quran, yang sentiasa mendekati Quran, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, mencintai Al-Quran, sentiasa merujuk, mencari petunjuk dalam Al-Quran. Inilah golongan sahabat Al-Quran. Sahabat sejati yang kita kena ada dalam dunia ni ialah Al-Quran. Kawan-kawan kita ni, kawan sepejabat ke, kawan semeja ke, kawan setalam ke, kawan sebantal, ada sebantal. Semuanya hanya kawan-kawan di dunia. Di akhirat, kat padang mahsyar, masing-masing dah tak pandang dah. Bukan kerana sombong, tapi masing-masing kerana ketakutan, memikirkan diri masing-masing. Kat dunia kita boleh berkongsi dengan kawan kita, kongsi aiskrim lah, kan? Kongsi makan Maggi lah, kongsi nasi lemak. Kat bawah kan kedai tu ada nasi lemak kan? Nasi lemak bungkus sok khabar Cina. Habis tengok, alamak, bungkusan sok khabar Cina, boleh makan ke? Kalau boleh makan, yang Korea tu boleh makan ke tak? Tapi itulah
Kita kat dunia kawan-kawan kita begitulah. Tapi ke akhirat kawan-kawan kita belum tentu boleh beri syafaat pada kita. Namun Al-Quran, Nabi SAW sendiri berjanji bahawa Al-Quran akan menjadi pensyafaat kepada sahabat-sahabatnya. Oleh kerana itu, mulai pada hari ini, kita mestilah berusaha untuk terus mendekati Quran. Ada masa kita belajar membaca Al-Quran untuk baiki bacaan kita. Ada masa kita susunkan masa hidup kita, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak untuk membaca Al-Quran walaupun satu muka surat. Ada masa kita mentadabur ayat-ayat dalam Al-Quran. Ada masa kita belajar isi kandungannya melalui ilmu tafsir. Ada masanya Al-Quran menjadi tempat kita minta nasihat. Kita dah bincang pada minggu lepas kan. Al-Quran ni di antara peranan dia diturunkan Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mubarakun, sangat diberkati. Yang kedua ialah sebagai mau'izatun, sebagai nasihat. Dan tidak ada nasihat yang terbaik melainkan nasihat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat memahami diri kita sebagai hamba dia. Kadang-kadang kita rasa susah bila kena uji kan. Kena uji dengan sakit, kena uji dengan sesak duit, kena uji dengan kereta rosak, kena uji dengan anak sakit, kena uji dengan orang rumah sakit, kena uji dengan suami entah ke mana, macam-macam kan ujian. Tapi kalau kita yakin bahawa ujian itu datang daripada Allah, sudah pastilah ada ubat dan penawarnya daripada Allah. Kitalah sebagai hamba-Nya yang kena cari dalam Al-Quran. Al-Quran sentiasa menyediakan nasihat-nasihat, pengajaran-pengajaran yang dapat menenangkan jiwa, yang dapat memberikan kita kepahaman tentang hakikat-hakikat hidup contohnya. Ramai orang yang bila diuji, dia tak sedar bahawa itu ujian. Kenapa dia tidak ambil panduan daripada Al-Quran? Al-Quran menyebut allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat yang kita dah tadabbur, kita dah hurai, kita dah faham dalam kuliah-kuliah yang lepas. Allah menjadikan mati dan hidup ni untuk menguji kamu, hai manusia. Ayyukum ahsanu amala, siapa antara kamu paling baik amalan dia. Maknanya hidup memang ujian. Celik mata daripada pagi sampailah tidur balik, semuanya adalah ujian. Senang pun uji, susah pun uji. Gembira pun ujian, sedih pun ujian. Kenyang pun ujian, lapar pun ujian. Hidup pun ujian, mati pun ujian. Ini hakikat hidup. Orang yang tak ambil pelajaran ini daripada Al-Quran, mereka takkan faham. Dia akan rasa hidup ni susahnya. Padahal hidup kita ni, walaupun kita miskin, kita ada Tuhan yang maha kaya. Ini yang mesti ada dalam diri setiap kita, insya-Allah. Baik. Jadi kita telah membicarakan dalam setengah jam yang pertama ni tentang pengenalan surah Al-Fatihah. Namanya, nama-namanya yang lain, sejarah penurunannya, dan juga sedikit daripada kelebihan Al-Fatihah yang menjadikan Al-Fatihah ini sebagai surah yang paling agung di dalam Al-Quran daripada 114 surah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Dan bukanlah bermakna kita hanya baca surah Al-Fatihah saja. Ada 113 surah lain juga yang kita kena usahakan untuk baca.
Jangan kita jadi setengah orang yang dia khatam baca Quran dulu masa kecil-kecil dulu, sekolah rendah. Lepas tu dah tak pernah khatam Quran lagi sampai hari ini. Ada orang Melayu pula, cara khatam dia senang masa nak kahwin. Aziz kan? Masa nak kahwin tu lah dia buat majlis khatam. Itu pun mengelat baca daripada buat duha je. Sampai Anas khatam, baca doa khatam. Lepas tu dapat pulut kuning. Dengan dapat pulut kuning, dapat bunga telur dengan dapat bini. Itulah orang Melayu kan, mengelat. Lepas tu tak pernah khatam lagi sampai dah beranak 5. This is very wrong lah. Jadi apa yang patut kita buat? Kita bacalah Al-Quran setiap hari, khatam, pusing balik, khatam, pusing balik, khatam, pusing balik. Seberapa banyak kena khatam. Al-Quran ni percayalah, oleh kerana dia wahyu Allah. Setiap kali kita baca, setiap kali kita mentadabur, kita merenung isi kandungannya, walaupun dah khatam, kemudian kita ulang balik, percayalah kita akan dapat ilmu baru lagi. Dia tak akan habis ilmu Al-Quran. Kita tak macam surat khabar. Surat khabar ni beli kemudian mahal, tebal waktu, baca sekali betul buang. Tak ada orang lah, maknanya dia simpan surat khabar tiap-tiap hari dia ulang, khatam, baca, khatam, ulang balik, khatam, ulang balik. Tak ada. Ini orang tak betul. Hatta kalau buku cerpen Nobel pun, kan budak-budak remaja kan suka baca cerpen Nobel kan. Cerita cintaan lah kan. Biasanya kalau habis, lepas tu dia buang je, simpan kat almari, lepas tu tak baca lagi dah. Lepas tu dia cuma berangan je. Maka terbentuklah jiwa-jiwa yang jiwang-jiwang dan sebagainya kan? Itu je yang berlaku. Tapi Al-Quran tidak begitu. Setiap kali kita baca, dengan pahala yang kita dapat, dengan ketenangan yang kita dapat, dengan pengajaran-pengajaran yang kita dapat, percayalah ilmu dan panduan yang kita akan dapat daripada Al-Quran tidak akan habis-habis. Percayalah. Kerana ia adalah merupakan kalam Allah, bukan kalam manusia. Kalam manusia, tulisan manusia ni memang banyak kelemahan. Macam kita lah kan. Habis dulu pernah muda juga, zaman-zaman muda dulu kan. Zaman muda-muda dulu, orang muda-muda dulu kalau bercinta dia tulis surat. Dia tak tulis email, email tak ada lagi. Surat dia punya envelope siap wangi-wangi lagi. Envelope bunga-bunga tu. Jual kat kedai. Dia nak mengarang surat tu banyak round. Round pertama tulis, rasa macam dah siap, sambil baring-baring atas katil baca, ada lagi ni, tukar balik, nak tambah lagi word-word yang lebih feeling kan. Baca lagi semula, ada yang tak kena ni, tak cukup power ni, tulis balik. Sampai kadang-kadang 4-5 kali baru post. Dah post pun alamak ada benda tinggal lagi. Tapi Al-Quran tidak begitu. Al-Quran adalah kalam Allah yang sempurna, la raiba fi. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Jadi oleh kerana itulah faedah membaca Al-Quran ini akan sentiasa kita dapat walaupun kita membacanya berulang-ulang kali. Sebagaimana suratul Fatihah disebut sebagai as-sab'ul masani, 7 ayat yang berulang-ulang kita baca. Setiap kali semayang kita baca, setiap kali semayang kita baca. Nak buka majlis kita baca, nak mula berdoa kita baca, nak masuk rumah kadang kita baca. Takkan takkan bosan kita baca. Ini suratul Fatihah, wahyu, mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Untuk terus kita sebelum mentadabbur ayat-ayat dalam suratul Fatihah yang ada 7 ayat itu, kita masuk kepada apa yang dikatakan al-isti'azah dulu. Al-isti'azah. Apa makna al-isti'azah? Maknanya ialah
minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakni minta perlindungan Allah. Suatu permohonan, suatu tuntutan kita sebagai hamba minta perlindungan Allah. Daripada apa? Daripada syaitan ar-rajim. Syaitan yang direjam, syaitan yang dilaknat. Al-isti'azah ialah lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ataupun lafaz-lafaz yang seumpama itu. Itu yang dia katakan al-isti'azah. Suatu permintaan, satu permohonan, satu tuntutan daripada kita sebagai hamba, minta perlindungan, minta keselamatan Allah Ta'ala daripada apa? Daripada syaitanir rajim. Di situ ada beberapa perkara yang mesti kita fahami. Yang pertama, permintaan perlindungan ini kita minta hanya kepada Allah. Tak ada yang lain yang boleh beri perlindungan ni. Hanya Allah. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala sahajalah Tuhan kita. Hanya Allah Ta'ala sahajalah tempat kita nak minta. Tak ada Tuhan lain. Sebab Allah Ta'ala ni Dia Esa. Ini namanya tauhid. Ini keyakinan yang mesti ada terpasak dalam hati setiap kita. Yang boleh beri pertolongan, yang boleh beri perlindungan, yang boleh beri keselamatan hanya Allah. Tak ada yang lain. Tak ada kuasa lain. Jin ke, malaikat ke, manusia ke, apa, semua tak boleh. Semua balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang tolong kita pun, tolong masak kita ke, tolong angkat barang, itu pun hakikatnya datang daripada Allah. Itu kena ingat. Itu pasak yang pertama yang masuk dalam hati kita, pegangan hati kita. Yang kedua, kita kena yakin bahawa hanya perlindungan Allah Ta'ala inilah yang akan dapat menyelamatkan kita, dapat memelihara kita daripada gangguan syaitan ni. Siapa syaitan ni? Itu kena satu lagi key point yang kita kena faham. Syaitan ni apa dia? Yang dikatakan syaitan ni apa benda sebenarnya? Baik. Perkataan syaitan ni, dia asal maknanya ialah daripada perkataan syaitana. Shin ta nun. Syaitana. Apa makna syaitana? Jauh. Itu asal maknanya. Jauh. Jadi syaitan ni apa makna jauh apa? Jauh daripada rahmat Allah dan jauh daripada kebaikan. Perkataan syaitan menggambarkan sifat yang menggambarkan sifat yang jauh daripada kebaikan dan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itulah sifat kesyaitanan ni boleh berlaku, boleh ada kepada, sama ada pada makhluk yang bernama jin, juga boleh ada pada makhluk yang bernama manusia. Bahkan ada pandangan juga termasuk yang datang daripada makhluk yang bernama binatang. Sebab syaitan ni dia menggambarkan sifat, menggambarkan sifat yang jauh daripada kebaikan. Sebab itulah jin Allah Ta'ala jadikan ada jin yang baik dan ada juga jin yang tak baik. Ada jin yang beragama Islam dan ada jin yang kufur kepada Allah, yang kafir. Jin yang Islam pun macam kita orang Islam lah. Macam kita orang Islam kan. Yang memenuhkan pusat serenti itu pun orang Islam juga ramai. Yang memenuhkan jail dalam penjara-penjara itu pun orang Islam juga. Yang banyak makan rasuah juta-juta berbilion-bilion pun orang Islam juga. Maknanya walaupun orang Islam, tapi ada orang Islam yang baik, yang soleh, dan juga ada juga orang Islam yang fajir, yang jahat.
Maka begitulah dengan syaitan, jenis jin. Syaitan jenis jin ialah jin-jin jahat. Sama ada jin-jin kafir ataupun jin-jin Islam tapi jahat. Itu dia. Jadi sifat syaitan juga boleh ada pada manusia. Sebagaimana jin tadi, ada manusia yang baik dan ada manusia yang jahat. Ada orang Islam yang baik dan ada orang Islam yang jahat. Maka yang jahat-jahat inilah yang memakai penamaan syaitan ni. Sebab itulah dalam surah An-Nas yang kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita minta perlindungan pada Allah daripada bisikan-bisikan jahat yang ditiup ke dalam dada manusia, yakni pada hati manusia. Yang datangnya kejahatan tu daripada apa? Minal jinnati wan nas, daripada jin, golongan jin dan juga di golongan manusia. Sebab itulah ada masa kita diganggu oleh bisikan syaitan jin, dan ada masa juga kita diganggu oleh kejahatan syaitan manusia itu sendiri. Maka oleh kerana itulah perangai syaitan ni ar-rajim adalah direjam, maknanya dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud dilaknat, direjam? Maknanya yang dimurkai Allah, yang jauh daripada rahmat kasih sayang Allah. Golongan ar-rajim ni adalah golongan yang akan dimasukkan ke dalam neraka Allah di akhirat nanti, wala a'udzubillah. Cuma kelebihan sikitlah manusia, walaupun kat dunia mungkin dia perangai dia syaitan, macam kata Piramli, setan kan. Tapi manusia begitulah juga golongan jin sebenarnya. Maknanya masih ada peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bapa kepada jin yang menjadi punca kepada golongan jin syaitan ni direjam, iaitu iblis. Itu memang dia tak taubat, dia takkan taubat, sebab dia yakin dia akan masuk neraka. Tak ada jalan taubat bagi dia, sebab kalau dia nak taubat, dia kena hormat Nabi Adam, dia kena hormat manusia. Yang itu yang dia tak boleh. Kerana kesombongan dia, merasakan diri dia baik. Walaupun sekali dia buat salah, tapi dia buat salah dengan Allah tu, dia engkar perintah Allah dengan sebab ketakburan dia, kesombongan dia. Maka disebab itulah dia direjam. Dan keseluruhan anak, cucu, cicit iblis ni dan para pengikut-pengikut dia yang berbai'ah, yang berjanji setia dengan iblis, akan bersama iblis masuk ke neraka. Jadi oleh kerana itulah kejahatan paling besar golongan syaitan ni datang daripada jin. Sebab apa? Sebab jin ni kita tak nampak. Jin kita tak nampak. Syaitan manusia ni kita nampak. Dan waktu zuhur ni kan, tiba-tiba ada datang kat tepi kita, jom main game. Tu setan lah tu. Dan kat waktu asar tiba ada yang bisik, jom main game. Tu syaitan lah tu. Nampak kan, kita nampak, kita tengok muka pun kenal, nama pun kenal. Itu syaitan lah tu, perangai syaitan manusia. Boleh kita elak lagi kan, pelempang ke, terajang ke, flying kick ke, boleh lagi. Tapi kejahatan syaitan jin ni memang masalah. Kita tak nampak dia, bahkan kita tak dengar pun bisikan dia. Kita tak dengar pun bisikan dia, tak ada.
Daripada pagi tadi subuh kita bangun, kita tak dengar pun dia bisik-bisik kat telinga. Tak payah pergi semayang lah, tidur lagi lah, tahu kau buat apa. Nanti kan kau tak tidur kan kat office mengantuk kan? Kita tak dengar pun dia bisik. Tahu-tahu kita dah tidur balik je, sambung mimpi. Tadi dengan azan, tiba-tiba mimpi dengan azan, celik mata dah habis subuh dah. Jadi syaitan ni dia punya bisikan memang bahaya lah. Dia ada teknologi yang cukup hebat untuk membisikkan kepada kita. Sebab dia syaitan ni dia akan datang pada kita melalui beberapa cara yang kita tak sedar. Kita tak sedar, tapi itulah cara dia. Contoh apa? Dalam Al-Quran menyebut tentang syaitan datang bawa angan-angan. Dia bisik pada kita bukan dalam bentuk bisikan macam kita faham ni, berbisik antara kita kan, tapi dalam bentuk angan-angan, menyebabkan kita banyak berangan lah. Angan-angan kita sampai anak 5. Bujang lagi tapi punya angan-angan sampai anak 5 dah. Anak pertama nak beri nama anak ni apa, anak kedua, semua dah berangan. Itu yang dia datang pada kita. Jadi kita jadi manusia yang macam mat jenin kan? Orang Melayu kan ada cerita mat jenin, angan-angan mat jenin kan. Dia bawa telur, lepas tu dia berangan nak jual telur, dapat duit banyak, lama-lama jadi kaya, jumpa tuan puteri, bolehlah minang tuan puteri sebab dah kaya. Tak sempat kahwin, telur jatuh, pecah, hilanglah angan-angan. Jadi itulah syaitan, dia datang dengan angan-angan. Yang kedua, syaitan datang dengan khayalan, mengkhayalkan kita. Daripada semayang contohnya, khayal ingat benda kat luar, khayal ingat nak pergi shopping, khayal ingat ni tunggu motor baru, dah order kereta baru. Khayalan tu datang. Syaitan datang juga dalam bentuk sangkaan-sangkaan, sangkaan-sangkaan buruk pada manusia dan seumpamanya. Syaitan datang dalam bentuk idea. Idea ni apa? Pemikiran-pemikiran. Terutamanya pemikiran-pemikiran yang diperlihatkan, yang dihiaskan cantik dan indah. Cantik dan indah, itu pemikiran-pemikiran. Memang specialization syaitan yang paling top ialah menampakkan indah sesuatu yang jahat, yang buruk. Dia rasa kalau buka tudung, orang nampak rambut dia, cantik sungguh lah dia kan. Dia rasa gitu, dia rasa cantik sangat lah dia, cantik now dia kata. Padahal muka dia taklah secantik mana pun, rambut dia taklah secantik orang lain pun, tapi dia rasa cantik now rasa. Itu yang dia cari peluang nak buka tudung, nak tunjuk kat orang. Contoh tak ada kena-mena dengan hidup mati kat sini. Begitulah yang lain, perbuatan-perbuatan buruk diperindahkan. Jadi oleh kerana itulah, berdepan dengan cara-cara syaitan ni memang kita tak mampu nak hadapi, sebab terlalu licik. Syaitan ni licik. Tahu apa makna licik? Licik ni apa? Tahu apa makna dia? Licik, licin dan cerdik. Licin dan cerdik, itu nama licik. Macamlah lebay, lelaki baik. Sama tu. Lebay, lelaki baik. Mana ada wabai, wanita baik, tak ada. Lebay je ada kan. Jadi okey. Jadi oleh kerana itulah kita berdepan dengan kejahatan syaitan jin ni, kita memang kena minta tolong hanya pada Allah. Sebab hanya Allah Ta'ala saja yang boleh tolong kita. Nak berdepan dengan angan-angan, nak berdepan dengan khayalan, nak berdepan dengan idea-idea buruk dalam kepala kita ni, semua ni siapa yang boleh tolong kita? Kawan kita tak boleh tolong,
yang boleh tolong kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia sebab itulah kita kena isti'azah. Allah Ta'ala memerintahkan dalam menghadapi kejahatan syaitan, yakni syaitan jin terutamanya, agar berlindung, yakni minta perlindungan daripadanya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Dan jika engkau dihasut oleh sesuatu hasutan dari syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala beri peringatan juga kepada kita tentang satu lagi senjata syaitan, iaitu namanya lupa. Lupa ni pun satu senjata syaitan. Dia boleh buat orang lupa. Lupa meeting lah. Bila lupa meeting, mula bergaduh, tarik muka masam kan. Lupa semayang pun lupa, makan tak lupa. Dah habis waktu, lama lupa lah semayang. Semayang boleh lupa. Lupa ni pun antara senjata syaitan. Jaga-jaga. Dan juga dalam firman yang lain Allah Ta'ala menyebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan. Tengok disebut syaitan-syaitan, syayatin maknanya syaitan-syaitan. Dalam bahasa Arab dia ada mufrad single dengan jamak plural. Syaitan satu, plural, single. Syayatin itu plural, banyak. Tu dia. Jadi kalau orang Ujang ni semua mufrad lah ya. Geng-geng mufrad lah semua ni. Semua geng-geng mufrad lah ni. Baik. Dan aku berlindung, dan Allah Ta'ala juga suruh kita berdoa dengan menyebut wa a'udzubika rabbi an yahdurun, dan aku berlindung kepadamu ya Allah supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri aku. Patutlah di kalangan jin ni kan dia banyak jenis. Ada jin makam tinggi pun ada. Jin-jin yang teknokrat ada. Patutlah dalam sejarah kita lihat Nabi Sulaiman, jin yang buat istana dia. Dalam Quran menyebut ada jin yang geng penyelam dalam laut, ada jin yang geng terbang atas udara, ada jin yang geng engineer buat bangunan. Dalam Quran cerita semua. Itu makam tinggi lah. Jin yang jenis sekolah lah. Ada akademik. Jin kat kampung ni duduk atas busut, kat atas pokok tu kan, suka jentik-jentik orang. Itu jin tak sekolah tu. Itu jin tak sekolah sebenarnya. Dan jin yang paling jahat ialah jin sihir. Wal'ayazubillah. Jin sihir ni paling jahat. Sebab apa? Jin sihir ni ialah jenis jin gangster. Geng gangster. Macam orang lah manusia pun. Jahat-jahat orang kan. Macam kat pejabat bawah mesti ada geng jahat. Ada. Yang suka mengusik, yang suka menjentik, mesti ada. Itu geng jahat. Tapi jahat-jahat, geng jahat ni tak macam geng gangster. Tu dia. Alamak, dah lepas 1 minit dah. Boleh cerita sikit ya? Tambah 2-3 minit lagi ya? Gangster ni macam orang lah. Gangster ni jadi jahat kenapa? Sebab dia dibayar. Tu dia. Dia dibayar untuk jadi jahat, untuk pukul orang, untuk tarik kereta orang, untuk yang geng-geng alung ni bila tak bayar hutang, pergi jirus cat kat rumah orang. Ini gangster. Maka begitulah dengan jin gangster ni, namanya ialah jin sihir. Tujuannya untuk apa? Untuk ganggu manusia. Dia diupah untuk mengganggu manusia. Diupah untuk mendatangkan kesakitan pada manusia. Diupah untuk merasuk manusia. Sebab itulah geng-geng jin sihir ni kalau dia menyerang, bukan kita tak boleh nak merawat tapi dia punya cara tu lebih susah lagi.
berbanding dengan jin-jin yang tak sekolah ni. Main bola kat tepi padang, tiba kena jentik. Dah bengkak dah. Jumpa Pak Imam baca-baca sikit dah baik. Tak apa, sebab tu jin-jin orang kata tak sekolah ni. Ya, kalau jin yang jenis gangster ni, ni berat. Kadang-kadang bertahun-tahun gaduh laki bini, bercerai laki bini, kadang bergaduh adik-beradik, berbunuh-bunuhan sebab gangguan daripada jin-jin sihir. Sebab itulah berdepan dengan kejahatan-kejahatan syaitan inilah, sebab itulah kita kena apa? Isti'azah. Tambahlah dalam nak membaca Al-Quran. Ini poin kita sebenarnya. Kenapa Abi cerita al-isti'azah sebelum masuk suratul Fatihah? Kerana suratul Fatihah ialah surah hidayah. Surah yang mana bila kita baca, kita nakkan hidayah. Sebab itulah dalam tu ada doa yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Kita nak minta hidayah daripada Allah. Dan percayalah yang paling takut manusia dapat hidayah ialah syaitan. Sebab apa? Sebab syaitan nak menyesatkan kita. Itu janji dia. Bila mana Allah Ta'ala menghalau, merejam iblis, bapa kepada segala syaitan ni, dia berjanji, fa bi'izzatik, demi keagunganmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan manusia semua sekali. Maknanya itu target dia, matlamat dia, kerja dia ialah nak menyesatkan manusia supaya manusia semua sekali ikut dia masuk neraka. Oleh kerana itulah perkara yang paling penting dia nak buat ialah untuk menyesatkan manusia, kena halang daripada manusia dapat hidayah. Maka hidayah yang kita nak, yang kita minta pada Allah ialah ada dalam suratul Fatihah. Oleh kerana itulah dihukumkan setiap kali kita nak baca Al-Quran, sunat kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita nak ceramah ke, kita nak baca untuk kita ke, nak baca Quran je, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, disunatkan. Dalam Quran menyebut, fa iza qara'tal Quran fasta'iz billah. Bila kamu nak baca Quran, maka minta perlindunganlah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itulah kita bincangkan tajuk ini pada hari ini, kerana kita nak mula memasuki tadabbur Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan tadabbur itu kita akan dapat hidayah daripada Allah, sehingga kita dapat mencorakkan hidup kita di dunia hinggalah ke akhirat dengan inspirasi suratul Fatihah itu sendiri. Wallahu a'lam bissawab. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Balik pada pengusi kita, silakan. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Noor di atas ceramah yang disampaikan sebentar tadi. Jadi sebelum kita tamu, kita buka dulu. Sekiranya ada sesiapa yang ingin bertanyakan soalan, sekiranya ada. Jadi saya kira tak ada, insyaAllah kita Abi untuk bacaan doa, insyaAllah. Siapa yang tak baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwatal arda bi nuri syamsik wa qamarik. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Abi. Jadi kita tangguh dulu kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih, kafarah dan surah Al-As.